Okay, selamat pagi guys. Selamat bekerja. Strong guys. What? Hello, good morning guys. Saya ada 5 biji telur. Saya nak pergi kerja guys. Hari ni actually hari raya yang ke-7 kan. 5 biji sehari. Itu pun paling minimum. So pagi-pagi saya biasanya akan mulakan dengan protein. Telur ni dia memang almost zero carb. Dia tak ada carb pun, okay. So telur ni dia buat gula darah kita stabil pagi-pagi kan. Daripada kita makan roti semua kan. Tapi boleh je makan roti, tak ada masalah pun. Kena kawal, okay. Dan tambah lebih fat dan protein sekali dengan roti tu. Saya makan ni, dia stabilize kita punya blood sugar. So blood sugar kita tak mencanak dan kita pagi-pagi kita tak lemah. Kita tak ada crash, kita tak ada mengantuk. Dan dalam telur ni guys, of course, dengan kuning-kuning dia sekali ni, ada banyak zat dan nutrients guys. Ada lutein, ada zeaxanthin, ada vitamins A, D, E dan K, ada omega dan banyak protein. Okay, 7 grams protein dalam satu biji telur ni. Dan of course dia buat sangat kenyang guys. Jadi ini adalah breakfast yang functional. Bagi manfaat dekat function tubuh kita. Bukannya makan nak sedap-sedap je. Okay. And garam is good for our hydration in the morning. Okay, so tengok. Very simple guys. Okay, satu nasihat saya. And nasihat ni untuk diri saya juga. Bila saya dah naik weight ke apa ke. It's time to get back on the egg guys. Okay, functional breakfast. 5 telur, 35 grams protein.